Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, salam Syakban tuan semua. Kita dah masuk bulan Syakban dan bulan Syakban ni merupakan dikatakan bulan selawat tuan semua. Bulan selawat dan bulan penuh dengan keampunan. Jadi kita kena, kalau boleh bulan ni kita kena banyak berselawat ke atas Rasulullah SAW. Dan juga tuan semua, dan bulan Syakban ni juga amalan-amalan kita akan angkat kepada Allah SWT. Dan juga di pada kuliah kita perbanyakkan solat-solat sunat, terutama sekali sunat awabin kan, sunat awabin iaitu 6 rakaat antara maghrib dengan isyak. Dan juga kalau boleh kita perbanyakkan solat tahajud, dan kita pertingkatkan sekali amalan-amalan kita pada waktu malam. Dan terutama sekali kita kalau boleh kita perbanyakkan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau boleh paling bagus sekali, best dan sesuailah dia 5,000. Sebab ulama kata kita tidak sampai kepada satu tahap mahabbah, cinta kasih sayang kita pada Rasulullah SAW, melainkan kalau kita tak sampai kepada tahap berselawat ke atas Rasulullah SAW sebanyak 5,000 kali. Jadi gunalah peluang kita pada bulan Syakban ni untuk kita banyakkan berselawat ke atas Rasulullah SAW. Okey, yang baik sampai kepada sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.